Lah, baik kau pejam mata lah. Saya hampir nak on. Kau hampir nak on dah. Nah, Ayah, aku dah siap dah baru kau nak bagi. pelik lah Una dengan Irfan hari ni matching. Cik, dah janji eh? Dah Dari tu. pintu bawah tu dia. Tak, Ifah cincin Oh, dengan Aina lah. Macam-macam. Ha, tu lah. Aina? Ha. Oh, iyalah. Oh, saya cakap pasal untuk Irfan. Sofi! Oh, mesti Sofi dengan Amri. Tak boleh zoom eh? Boleh lah. Sofi nak Tak boleh. Ha. Kenapa habis ni Lebih tu. Tak boleh. Tengah tulis surat untuk siapa. Eh, 2026 eh. Apa 2026 eh? 2026. Guana. Malam ni ada ke? Ada, insyaAllah. Hari ni kau tengok partnership ke? Tidak, belum lagi. So, Viacom tu apa nak? Aduh. Viacom lah. Bukan Nabil cakap Anis kerja sampai Sabtu. Dia MC. 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 Risau lah MC yang satu. Okey lah guys, itu je. Rasa dah siap semua dah ni. Kita dah nak mulakan konten kita punya Sudah cinta. dia aircon jadi je sebenarnya. Sebab dalam ni ada banyak aircon tau. Kalau dekat ruang tamu lah 5 horsepower, 2 horsepower. So ada 14 horsepower dekat luar. Cuma yang 10 horsepower pula. Ayah ni 5 horsepower ni drop. Dia tak jadi. So agak panas. Tak rasa sangat. Bukanlah kata tak ada rasa langsung. Ada orang ni jenis tak tutup aircon ni. No, Daus dah lah selalu dia balik dari lewat. Tak tutup aircon apa semua. Sebab tu aircon ni cepat habis gas apa semua. Betul kan? Ha. Nampak Najlah datang dah. Najlah sekali ya. Dia memang geng-geng dia je. Geng-geng kacip, lambat balik. Lepas tu tak tutup aircon, tutup lampu. Lepas tu aku kena bayar bil mahal tiap bulan. Saya ada nampak kesan kira-kira dekat office saya tu. Oh ya ke? Kan? 10,000 kena bayar. Berapa? 10,000 lah. 10,000 ah. Okey lah buat je ni. Nak apa? Okey lah guys. Nanti kau tengok konten malam ni okey? Assalamualaikum.